Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya dalam channel dusuntua.com. Jadi pada petang ni nak kongsi sikit lah pasal printer Canon ni, external punya ink ni. Jadi sebelum ni saya dah buat dua video lah pasal cara-cara nak mengelakkan kita punya ink ni, dia ink ni daripada head dia tu patah balik masuk ke tank dia ni. Jadi setelah video pertama saya cadangkan kita jangan padam kita punya printer ni, biar dia on je sepanjang masa. Okey, kita padam biar dia on je sepanjang masa. Okey. Yang keduanya kita gunakan gam pada kita punya head ataupun ink ni tu. Okey. Ink dia ni kita letak gam sikit lah dekat dia punya tepi tu biar dia melekat betul-betul. Tapi selepas saya punya percubaan mungkin tak berapa bagus, dia masih balik lagi ataupun masih ink dia masih ditarik ke dia punya tank. Jadi tak berjaya lah dua-dua percubaan tu. Jadi setelah membuka lah dia punya ni, head dia ni, ni sorry ni. Okay. Saya dapati okey, kita tengok dia punya ni, ini bila kita turunkan ke bawah dia punya ataupun dia punya penutup ni ke bawah untuk kita refill ink ni, jadi dia akan menyebabkan kita punya dia ada satu ink. Kalau kita tengok sini satu ink dia keluar, satu ink ni lah dia punya breather hose dia ataupun hose pernafasan dia. Ni yang penting ni, kita kena tengok. Jadi kalau kita tutup ke ataskan dia, maka kita akan tutup dia punya lubang angin breather hose ni. Jadi bila masuk pun tak yang keluar ink keluar ke head dia pun tak boleh nak jalan sebab dia punya hose pernafasan kita tutup kalau kita letak ke atas. Jadi solution yang ketiga yang saya dapat ialah bila kita tak gunakan kita punya printer ni dalam tempoh waktu yang lama, mungkin 2 minggu 3 minggu kita tinggalkan tak pakai, sebab kita pun jarang nak print kan. Kalau kita pakai hari-hari tak ada masalah. Bila kita tinggalkan lama ni, kita kena naikkan dia ke atas. Yang hitam pun sama, naikkan dia ke atas supaya breather hose ni biar angin dia tak masuk. Angin tak masuk dan dia ink tu akan kekal kat sini lah. Cumanya bila kita nak pakai nanti kita kena tutup balik lah dua-dua ni. Itu saja perkongsian saya untuk petang ini. Sekian, terima kasih.